Apa maksud invest dalam solat? Invest dalam solat tu maksudnya kita invest dengan, kalau ada classes pasal solat, kita masuk kelas solat. Kalau ada buku-buku pasal solat, kita beli buku solat. Kalau ada contohnya sejadah ke, ataupun telekung ke, ataupun kemudahan-kemudahan untuk kita nak solat tu, mungkin dia agak pricey sikit kan, ataupun mungkin makan modal lah tuan-tuan kan, tuan. It's okay sebab kita spend dekat sesuatu yang boleh assist kita dapatkan keselesaan dalam solat. Okay, so saya tak mention apa-apa brand. It's just tuan-tuan lebih tahu mana satu pakaian yang selesa untuk aku nak pakai ketika solat. Saya mula dengan membeli telekung paling cantik pada mata saya, dan itu okey. Kita nak dapatkan semangat kita untuk lelaki kan, untuk lelaki kita dah ada jubah khas yang kita akan pakai setiap kali solat. Contoh, habis solat kita keluarkan balik, nanti nak semayang kita pakai balik jubah tu. Kita ada jubah tertentu ataupun kurta tertentu yang kita memang beli khas untuk semayang. Sebab kita ni kalau nak jumpa raja, kita nak jumpa dengan menteri-menteri, orang besar tuan, kita akan book khas, kita akan kira tailor made lah untuk ada pakaian sangat cantik untuk kita menghadap satu orang yang lebih besar. Jadi apa kata dalam solat kita ada pakaian khas untuk kita nak solat, yang cantik, yang kita suka, yang tak sabar-sabar kita nak pakai. Macam tu. Jadi invest lah kat situ, dan kita akan rasa. Dan tuan-tuan boleh juga invest, kalau tuan-tuan pernah dengar tak, bakhur kan, ataupun minyak wangi yang tuan-tuan letakkan dekat mihrab ataupun location tuan-tuan solat. Kalau bagi wanita kan, ada tempat yang bilik yang kita memang dedicate untuk solat, ruang yang kita dedicate untuk solat, tuan-tuan letaklah wangi-wangian kat situ, supaya tuan-tuan rasa macam nak duduk lama. Itu semua benda-benda yang boleh assist, yang boleh membantu. Okey, jadi tak sabar-sabar nak solat. Jadi maknanya kata tuan-tuan, kalau kita belum ada rasa tak sabar-sabar nak solat, contoh kan, pukul 10 tak sabar nak solat zuhur, kalau kita tak ada rasa macam tu kan, maknanya ada something wrong tentang cara kita melihat solat tu.